Cakap Melayu tak pandai berniaga. Kau memang silap. Ini dia Adib Afandi, owner kepada ESR Motor. Masa dia buka bengkel kereta, kau kenal? Aku pun tak kenal. Bila dia buka bengkel motor, nama dia meroket naik. Lepas tu dia bantai lagi pula masuk drag racing. Zas, time pula semua cun-cun. Menang pula. Piala semua dia angkut bawa balik. Pesaing semua hangit terbakar. Tak habis itu lagi, dia keluar produk. Jual exhaust, jual ECU, jual crank, jual minyak hitam, tayar golek pun dijual. Tapi bukan senang nak senang, ada yang merah mata. Tycoon Cina mula tak senang duduk. Ini budak Tara boleh bawa main punya. Wama mancing shek, wama mancing DVD-R. Tapi ada seorang ni cerdik, Cimeng. Tak ada hal main ni, orang mau berjaya tak ada masalah. Kita copy saja dia punya barang. Tak payah pening kepala, copy paste saja. Dia buat sebiji macam itu DVD cetak rompak. Tapi si Cimeng tak kekal lama, terciduk. Founder datang sendiri kedai, cabut sembot, rampas barang. Apa pun tak dapat, malu yang dapat. Dalam banyak-banyak barang ESR jual, ada satu barang yang tak jual lagi. Pencuci rantai motor. Harap-harap ESR tak jual lah, bagilah kami cari makan pula. Kalau korang nak beli pencuci rantai, kau boleh tekan beg kuning aku ada jual. Apa pun support bisnes anak Melayu dan support kami juga. Good luck untuk ESR dan good luck untuk kami juga. Tekan beg kuning sekarang.